Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya akan berkatakan tentang ijaz Quran. Ijaz ni kalau kita belik, kita buka mana-mana pun, kita akan jumpa nampak ijaz ni. Jadi itulah yang akan kita cuba tunjuk. Hari ini saya akan bincangkan tentang surah 3 dan surah Al-Imran, surah 9, surah Baqarah, surah 3, surah 9, surah 27 dan satu berkait dengan apa yang kita katakan kajian nombor dan basmalah dalam Al-Quran. Dan tidak ada beberapa nombor di mana dua nombor 203, 729 dan ungkapan 01 campur 2 campur 1 menjadi 3 di mana 3 yang bermulanya siapa ni saya betulkan dia